Clap pula. Tak ada wifi lah sekarang ni. Memang tak ada wifi. Sebab kita tengah perang ni. Okey sebab ada pengumuman ni. Saya ada berita buruk. Berita buruk ni. Berita buruk? Apa je berita buruk? Tadi saya pergi pasar malam. Habis semua terbakar sebab tutupan nuklear. Makanan ada lagi ke tak? Tak ada. Kan ada letupan nuklear. Oh, nak kocok ya? Dah hijau macam toyok. Saya kemek muka awak. Bagaimana? Dah beli barang masak? Belum lagi. Tak jadi. Sebab kena kejar kepala budak. 100 ringgit. 100 ringgit. Alamak. Budak minta 100 ringgit. 100 ringgit. 100 ringgit. Apa? Ya situ. Macam mati ke? Tu awak makin kurang. Tak apalah. Dah saya putuskan. Kepala tulang. Bahasa dia jual paham. Ya Allah. Ya Allah. Bawa merdeka. 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 Memang. Maksudnya. Keluarlah nasi lemak dan rendang. Apa macam tu sebesar? Alhamdulillah. Tengok tu. Apakah kalau macam ni tak jadilah Merdeka ke 69. Tak apa. Saya ada rancangan. Okey. Rancangan apa pula ni? Okey, macam ni. Korang berdua bawa arwah Tunku Abdul Rahman ke sini. Barulah boleh merdeka. Okey. Tunku boleh bawa spender lebihan. Okey, mau pula. Kena uruskan mereka dua ni. Hancurkan kepala dia ya. Okey, helikopter lah. Helikopter pula dah. Memalas lah tu. Atau ya? Apa awak cakap? Kau tak pakai spender. Kau tak pakai spender. Kau tak pakai spender. Awak pertama pakai spender. Awak tak pakai spender. Kau tak pakai spender. Tu korang dah datang. Alhamdulillah. Tunggu, janji saya dah habis. Alamak. Ya saya terus selamatkannya. Tak tolong. Sorry. Ya, kau apa? Sorry. Okey kita. Okey, saya buka dulu. Bismillah. Buka mak saya panas. Ya Allah. Tidak mungkin. Tidak mati. Esok awak kena tanda dalam kub. Aku pun. Alhamdulillah. Saya dah bawa arwah Tunku Abdul Rahman ke sini. Kita dah merdeka dah sekarang. Ya. Kita merdeka dah sekarang. Alhamdulillah. Saya ada Malaysia.